Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kalam hati wa nafasin antara masalah. Insyaallah tuan-tuan pada 13 Mei. 13 Mei merupakan satu malam mana satu malam tu ustaz akan kongsikan membongkarkan potensi diri anda. Kalau anda nak mengenal potensi diri anda, insyaallah ustaz akan bongkarkan malam tu bagaimana cara anda nak mengenalkan diri anda, bagaimana anda nak tahu keadaan diri anda, dari segi kerjaya anda, dari segi apa kesihatan anda, semua insya-Allah malam tu Ustaz akan bongkarkan. Ustaz akan beritahu bagaimana cara anda nak dapatkan untuk nak mengenal, maksud mengenal diri kita dari sudut dari sudut keduniaan dan juga akhirat kita insya-Allah. Dan dalam membongkarkan potensi ini ada beberapa perkara yang Ustaz akan kongsikan kepada anda yang mana anda dapat mengenali macam mana hala tuju anda, hala tuju dalam hidup anda, bagaimana hala tuju hidup anda, isteri anda, anak anda, suami anda dan siapa keluarga anda akan dapat kenal. Dan juga di samping itu juga tuan semua anda akan dapat rasa bila anda menggunakan potensi diri anda tu akan dapat rasa setelah anda ni dilahirkan kembali. Dan juga akan berlakunya proses-proses, kita kata proses-proses di mana ada penyakit-penyakit dalam diri anda akan dikeluarkan. Banyak testimoni yang telah Ustaz dapat daripada peserta-peserta kita, peserta anak murid Ustaz, yang mana setelah Ustaz bongkarkan potensi diri mereka dapat macam seolah macam dapat cahaya baru, nur baru dalam hidup mereka, yang mana dapat membetulkan sistem hidup mereka insya-Allah. Jadi kalau anda nak tahu tentang potensi diri ini, insya-Allah jom pada 13 Mei ni jam 9 malam anda akan bersama Ustaz. Insya-Allah Ustaz akan cerita bagaimana anda nak bongkarkan potensi diri anda untuk menuju ke arah yang lebih baik. Daripada hidup anda yang susah sekarang ni akan pergi baik, hidup anda yang malang anda akan jadi lebih baik, dan juga dari segi rezeki anda yang kepepet, insya-Allah anda akan dapat rezeki yang banyak insya-Allah. Dan bahkan keluarga anda, kalau keluarga anda yang berantakan, suami isteri bergaduh, insya-Allah anda tengoklah akan timbul rasa kasih sayang antara satu sama lain. Kita jumpa pada jam 9 malam 13 bulan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.